saya berada di kuartus Presin 11 yang telah ditinggalkan penghuni dan dia telah nampak seperti kontraktor ada masuk untuk menjalankan kerja. Tapi entah apa berlaku, kontraktor dah lari malam barangkali. Cuba lihat apa yang ada di sini. Tengok segala besi yang dibuka dan sebagainya. Bau kat sini pun hancing. Tengok kat sini kabel. Ni ada pipe ada sini. Pipe kat dalam ni boleh nampak. Dan boleh tengok ni pintu pun ada. Entah tak jadi pasang barangkali. Dengan bancuhan simen yang telah ditinggalkan. Ini keadaannya. Jadi kalau beginilah sikap kontraktor dan juga agensi yang menyelia bangunan ini, saya rasa perlu dilihat semula oleh kerajaan. Sebab kita pun mengulangi benda yang sama setiap kali. Wallahi astagfirullah.